Jadi tibalah masanya, saat-saat yang dinanti-nantikan. Sebelum saya hadiahkan wang tunai RM50 malam ini, dengan rasa sombong dan belagaknya, dengan rasa megah dirinya, standby kamera anda. Kalau dulu di kedai Pak Ak dulu, dulu tak ada apa kan? Saja tengok action. Itu kedai Pak Ak. Kita buat wayang lah kan. Tapi malam ni tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, dengan rasa sombong dan belagaknya, dengan rasa megah dirinya, Wah. minta kotak, satu kotak timbal. Timbal ni bukan saya bawa ya. Berimat tak mana ni? Tu dekat BSP sana. Jangan. Tak pergi bagi balik no. Nanti tu nak cuci bila ayak pergi, dia kata mana timbal aku. Tonton tengok timbal ni. Jadi yang nak rakam boleh rakam, yang nak ambil boleh, yang nak ambil gambar boleh ambil gambar, yang nak bawa masuk dalam YouTube saya izinkan dan saya halalkan. Cuma saya minta di sini, jika ada tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ahli-ahli ulama, para anbiya, ustazah-ustazah, makcik-makcik, pakcik-pakcik, pomen-pomen, mutu, tukang-tukang uji rambut, tuan-tuan dan perempuan, saya minta tabit dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Inilah kehebatan DJ Kucing 1 Malaysia. Sebelum ni pernah saya buat ulang sawah, tetapi setelah disilap Jambi menjadi Kora. Oh, jadi Kora. Tapi malam ni, dalam masa 1 minit saya akan angkat pergi tunjuk kain tu. Ni. Ya. Tunjuk kain, tanya dulu. Nak ulang ke nak buat ayam? Kau nak ulang ke ayam? Ayam. Itu itik bukan ayam. Oh, itik tu. Pakcik. Ikut lah. Ikut, okey. Ulang. Ikut suka lah. Ikut suka lah. Siapa nak ayam atau siapa nak saya buat ulang? Ulang. Boleh tanya berani pula. Adik, nak ulang ke ayam? Ulang. 2, 1. Kau nak ulang ke ayam? Kucing. Nak kucing janam. Anak kucing kena minang dulu. Hai, dah lagi. Bila lagi? Okey. Kucing tak buat malam ni, tak belajar lagi. Ni Balong nak ulang ke nak ayam Balong? Ulang. Majoriti dia? Ulang. Mai, tunjuk kain tu, kakak tu ada ulang tak? Kak dia. Kak tengok kain tu ada ulang dah? Tak ada. Apa baju dia ada ulang dah? Baju ada ulang dah? Tak ada. Selot tangan. Borong lain yang keluar ni. Balong tengok ada ulang ke ni? Tak ada dah? Tak ada. Abang. Bang apa? Esok lepas dah. Subuh dah lagi. Oh. Balong tengok ada ulang. Betul apa? Balong tu takut keluar jongoi lagi jangan aku. Okey. Anda dah puas hati? Sudah puas hati? Malam ini, inilah malam yang akan saya tunjukkan sebagai tanda kenang-kenangan saya berada di Permatang Sintuk malam ni. Sebagai di ambang tahun 2015. Bagi dia tu dah. Jadi Okey. Saya bukan ahli silap mata. Saya bukan ahli sihir. Saya bukan belah hantu raya. Tapi dia lah hantu raya. Aku. Lam mana ni, lam. Aku lam. Ular sawah, ular lidi dalam padang ada taya. Kalau tak keluar ular sawah malam ni, hampa pulih linga dia. Lagi aku kira sampai 3, tolong tutup lah. Sekali lagi saya minta tabit yang sungguh-sungguh juga, yang melawak-melawak juga. Kita nak di sini ada kawasan hutan tak? Ada tak kawasan hutan? Belakang. Okey, saya nak panggil ular sawah yang berada di hutan sana. Tonton tengok. Halo. Buat muzik go sikit. Go. Inilah kehebatan saya malam ni. Hati pun. Yang tak ada kodak, tak ada kredit, pergi top up. Yang tak ada bateri, pergi cas cepat-cepat. Yang tak ada telefon, pergi pinjam. Rakam malam ni. Sejarah di ambang tahun 2015. Semangat. Mau tak semangat? Ulang sawah. Aku nak tengok keluar kedok. Halo. Tak. Apa setengah?
Ni aku dah buat keluar ulang tu, bukan nak keluar naga yang buat lagu Cina tu apa? Ni, nak keluar lagu somok ni buka ni. Lagu gol. Oh. Ni. Ni. Saya kira sampai 3 ha? Faham ha? Dek, faham cakap Melayu ah? Faham. 1, 2, 3. Okey. Awal tu. Bosing apa? 1. Do. 3. Tutup. Baik. Ni tengok orang belagak macam ni. Oh, Satok, dia pun tak faham stok. Yang kaki aku dia tendung habis. Tuan-tuan perempuan pada sekalian, saya yang lawak-lawak juga, yang sungguh-sungguh juga. Yang di belakang masuk main rapat. Jangan takut, saya bukan jurubat. Okey, stop. Lagi ulang di panggung. Gedik dah kau. Ambil gambar dulu. Ambil gambar? Kenangan di Permatang Sintuk saya menciptakan ulang sawah. Saya akan panggil di sebelah belakang sana. Tapi saya tak akan panggil yang besar sebab ramai kanak-kanak di depan. Saya buka hadis set. Saya bukan belantu raya. Saya buka hadis silap mata. Tolong ambil gambar ni. Semua ni yang kita nak masuk dalam. Tolong pandang kamera semua. Pandang kamera. Yang mana rancangan ni? Pada malam ni anda boleh tengok siaran ulangan dia. Malam besok di channel Astro 202 jam 9 malam. Dan lagi yuk. Zaman lah macam ni lah pakcik oi. Makan nak selfie, bawa kereta selfie, duduk taman bunga selfie. Gagah dia pun. Baik. Baik baca doa dulu. Sudah. Saya lagi ulang tak main. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ni. Doa makan kah? Apa barang doa makan? Ni dia malam ni tuan-tuan dan perempuan pada sekalian. Yang duduk di kedai makan rugi. Kalau nak main bayar dulu. Yang duduk kedai makan yang tak nampak kat balong. Saya akan angkat kain ni maka akan keluar sekok ulang sawah. Tadi betul tak ada kan? Memang tak ada kan? Ni hang jangan seronok ni. Aku nak keluar ulang ni. Aku cuba ambil gambar. Telefon mahal. Aku geli. Baca doa dulu. Okey bang, nak baca doa. Hormat sama orang nak baca doa. Hampa tu nak seronok. Ulang tak keluar aku yang nak kena. Hampa tak apa. You shut up. Aku pula kena apa? Buat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut tak payah. Tak, ni. Aku pernah kali baca doa lepas buka ekor. Yang kali main bukan ulang sawah, ulang iyak. Ulang iyak. Yang ni aku nak panggil ulang sawah ni. Ulang sawah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. No, kapit sikit ulang lain yang keluar lagi. Boleh. Malam jemaah. Awak yang duduk tu pula? Dah kata takut ulang lain keluar. Sopan lah. Sopan lah sangat. Yang Maulana bagi ke belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, apa ni yang panggil? Timur. Dah. Tung cat. Takkan nak baca doa Abu Tung cat. Apa? Timur okey lah, sopan lah sikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Hai timba tanduk tandang, mari ku letak sambil berdiri. Ku seru kau wahai ulak sawa, masuklah ke sini. Puh kanan puh kiri berkat doa baginda Ali. Ni pista kita nak lari. Nak lari ke mana? Nampak tu kat habis tu. Baik, saya kira sampai 3, abang angkat ya. Ya, saya tak berani pegang ulang. Cacing saya beranilah, ulang saya tak berani, banyak geli. Oh, awak jadi Nanti muzik ni. Ha? Sudah tukar ke? Bukan tukar, geli lah. Nanti saya kira sampai 3, abang angkat ya. Saya kira sampai 3, abang angkat tau. Ya. 1, 1, 2. Ha? Tak ada. Tak ada. Ada rasa main tak? Ada. Saya geli ni. Saya geli. 1, 2. Adik jangan terkejut. 3. Ulang betul. Ulang betul ya. Angkat tinggi sikit, angkat tinggi. Di kedai makan tak nampak. Agak tinggi sikit. Tinggi. Bukan ular plastik dah. Ini ular bermatang sinto. Okey, dah. Dah. Pi. Makanya apa? Makanya mau ular ni rasa takut. Aku geli, bukan takut. Baik. Abang simpan belakang bang. Simpanlah kereta bang. Simpanlah kereta. Jangan bego aku. Okey. Okey, baik. Dan selepas lagu Tok Wan ni, atas permintaan ramai, saya akan buat ayam pula. Saya buat ayam. Saya di rumah dulu tak kena beli. Saya nak makan ayam, saya buat ayam. Saya nak makan ikan, saya buat ikan. Oh, jadi tak pernah beli ya? Ni dia. Malah ni ayam pula kita buat. Mana dia? Tong kosong bermain, tong kosong. Kita buat anak ayam pula. Anak ayam? Nak anak ayam ke ibu ayam? Bapa ayam. Ni lah bapak ayam. Hei. Oh, silap hang bawa kucing. Jangan buat baik tu. Peribahasa lain tu. Hang yang ingat. Baik,